Mr. Krishnan Analytics Subramaniam. Okey, saya adalah salah seorang ahli PKR. Telah bertanding dalam pemilihan bahagian dan menang naib ketua cabang. Okey. Dalam grup kami, semua jawatan kuasa kami menang. Okey, orang yang bertanding untuk jawatan kuasa semua menang. Cuma kalah KC Amiruddin seorang saja yang kalah. Hal lain semua menang. Di pihak satu lagi, cuma KC saja yang menang, jawatan kuasa dia semua kalah. Okey. Selepas dia menang, dia ada mula tindas kami. Dia tidak memberi peluang untuk kita menghadirkan diri ke Kongres. Okey. Lepas itu dia menuduh kami adalah penyokong Rafizi, Datuk Seri Rafizi. Dia tuduh kami. Sebab itu dia tindas kami. Kita sampai ke sini belum tentu lagi kita akan undi untuk siapa. Okey? Bagaimana dia boleh membuat satu pertuduhan macam tu? So the time all the idiots, if you want the word, you come to us. You will give all the sweet word to us. After you are winning, you forget us. What kami menang, semua kami datang 14 orang kami semua ada di sini. Ada buat laporan ke pusat kah? Laporan semua dah buat selesai dah. Ini adalah kita kata percubaan kita yang terakhir. Okey? Jika tidak ada satu perbincangan di antara orang yang menang dengan jawatan kuasa yang menang, maka secara tidak langsung kami yang menang ni semua akan meletak jawatan. Kalau kita tak dapat sesuatu keputusan yang baik daripada pihak atasan. Itu adalah matlamat kami yang terakhir. Okay. Tapi ni sekarang kita main di sini ya. Kami disokong oleh Encik Amiruddin KC yang kalah. Dia yang bawa kita main. KC yang kalah tu yang bawa kita main. Nampak tak? Di sini kita tengok siapa yang bertanggungjawab. KC yang menang bertanggungjawab atau KC yang kalah bertanggungjawab? Cuba kita tengok. Betul tak? KC yang kalah tu dia bawa keluar poket dia bawa kita main ke sini. KC yang menang tu menghilangkan diri. Betul tak? Nampak tak? Jadi kita sokong sepenuh untuk KC yang kalah tu untuk memegang jawatan di Kubang Basuh. Tidak ada apa-apa perubahan. Okey? Hati yang kita minta kalau pengurusan cerdik, kalau PRU akan datang, kalau pihak Pakatan Harapan dia berminat untuk menawan Kubang Basuh, okey, kita minta KC Amiruddin menjadi ketua bahagian Kubang Basuh. KC yang sekarang ni memang dia tak boleh buat kerja, dia akan menghilangkan diri. Mai waktu pilihan raya pun dia akan menghilangkan diri.